Suatu hari Encik Jali, seorang penjual nasi goreng separuh masa dan ninja, sedang sibuk memasak nasi goreng sambil menonton drama Korea di telefon bimbitnya. Tiba-tiba, sebiji timun jatuh dari langit terus ke dalam kuali. Encik Jali, apa yang berlaku dengan timun jatuh dari langit? Adakah kau makhluk asing? Timun, saya bukan makhluk asing. Saya timun misi. Saya datang untuk mencari stoking kembar saya yang hilang. Cik Jali, stoking, adakah kau timun atau manusia? Timun, saya timun separuh manusia. Nama saya Cukumberito. Encik Jali yang sudah separuh bosan dengan hidupnya, memutuskan untuk membantu timun itu mencari stoking tersebut. Mereka pergi ke kedai Dobby, tetapi mesin basuh di sana. Boleh bercakap. Mesin basuh, saya melihat stoking itu di sana. Suatu hari Encik Jali, seorang penjual nasi goreng separuh masa dan ninja, sedang sibuk memasak nasi goreng sambil menonton drama Korea di telefon bimbitnya. Tiba-tiba, sebiji timun jatuh dari langit terus ke dalam kuali. Encik Jali, apa yang berlaku dengan timun jatuh dari langit? Adakah kau makhluk asing? Timun, saya bukan makhluk asing. Saya timun misi. Saya datang untuk mencari stoking kembar saya yang hilang. Cik Jali, stoking, adakah kau timun atau manusia? Timun, saya timun separuh manusia. Nama saya Cukumberito. Encik Jali yang sudah separuh bosan dengan hidupnya, memutuskan untuk membantu timun itu mencari stoking tersebut. Mereka pergi ke kedai Dobby, tetapi mesin basuh di sana. Boleh bercakap. Mesin basuh, saya melihat stoking itu di sana.